Iaitu apabila tersebarnya dalam satu surat khabar yang mana memaparkan bendera Malaysia tanpa bulan. Pula dah. Bendera Malaysia tanpa bulan pada jalur gemilang kebanggaan kita selaku rakyat Malaysia, tak ada bulan kat situ. Apa cerita ni? Kan? Anak-anak kecil pun, anak kecil saya pun, kalau dia lukis bendera Malaysia, walaupun comot-comot, walaupun sengit-bengit dia lukis kan, bintang kok mana, bulan kok mana, jari jalur garis tu pun sengit-sengit, tak apalah, dia kenal. Bendera Malaysia dia kenal. Ini macam mana bulan boleh tak ada ni? Dan rupanya apa yang berlaku tersebut telah pun mendapat perhatian langsung daripada Yang di-Pertuan Agong, Batu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah dan menegaskan bendera adalah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara. Dan Seri Paduka Baginda bertitah, bendera bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata. Kita sebagai rakyat mengibarkan bendera dengan rasa megah dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Kesilapan memaparkan gambar jalur gemilang tanpa bulan sabit seperti disiarkan dalam muka hadapan di sebuah akhbar boleh mencetuhkan sensitiviti rakyat dan tak boleh diterima. Titah Seri Paduka Baginda iaitu pada 16 April yang lalu. Dan Seri Paduka Baginda bertitah pihak pengurusan dan jabatan pengarang akhbar berkenaan seharusnya lebih peka dan menyemak sesuatu bahan siaran terlebih dahulu sebelum dicetak untuk siaran. Itu dia, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Sungguh pun ada setengah orang berpahaman atau dia kata, alah ustaz, benda-benda macam ni pun tak payahlah nak sensitif sangat. Tak payahlah nak sensitif sangat. Kalau mungkin ada orang cuba nak memperolok-olok, cuba nak mempermainkan ayat suci Al-Quran, kalimah Allah. Yang tu ya lah ustaz, kalau nak garang-garang sangat. Kalimah Allah ke, kalimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sirah Nabi dipermainkan, diperolokkan, dijadikan bahan jenaka. Ayat Al-Quran pun dijadikan bahan jenaka. Yang tu patutlah rasa sensitif. Ustaz, kalau setakat apa ni, bendera-bendera ni dunia dia kata, dunia tak payahlah nak ni sangat, nak sensitif sangat. Ya Allah, maknanya kalau ada mulut-mulut yang berkata sedemikian, bermakna masih lagi belum benar-benar belajar hingga ke dasar lagi lah, ataupun belum benar-benar menjiwai apa yang ditunjukkan oleh agama kita, belum benar-benar ada jiwa terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni selaku orang Islam, berkaitan tentang soal bendera, dah lama diajar dalam agama kita. Bendera dalam Islam, ataupun kalau boleh saya kongsikan ya, dalam bahasa Arab, bendera ini sama ada disebut al-liwa, ar-rayah, al-alam, al-uqab. Dan bendera ini, itu dari sudut inilah bahasa lah. Bendera ini dia menjadi bermakna sebab dia adalah simbol kepada negara. Sama ada simbol pada negara, negeri, ataupun mungkin sekarang ni jabatan pun ada setengah dia buat bendera sendiri kan. Sebab dia menjadi simbol. Contoh bendera Malaysia, jalur gemilang, bendera Malaysia, dia adalah simbol rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, hidup dalam aman harmoni semua. Dia adalah simbol. Macam contoh kan, saya nak beritahu dia punya kepentingan simbol tu. Macam contoh, ada dalam kalangan atlet Malaysia kita yang berjaya dalam apa jualah arena sukan di antarabangsa. Kemudian kita jadi juara, kita jadi johan. Bila jadi juara, nak menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia ataupun Malaysia sebagai juara, maka bendera Malaysia itu akan dinaikkan. Pada tiang tu lah bendera Malaysia dinaikkan. Simbol. Takkanlah nak angkat jutaan rakyat Malaysia pada tiang tu. Tak lah. Jadi wakil simbol
kita, rakyat Malaysia, adalah pada bendera itulah. Pada bendera itulah adanya lambang perpaduan di situ, lambang Islam sebagai agama rasmi, lambang perpaduan negeri-negeri kita. Yang tu ceritanya, simbol. Dia simbol, takkan nak angkat juta rakyat Malaysia pada tiang tu. Simbol lah. Macam bendera pada negeri pun sama. Kan? Negeri Kedah, negeri Selangor, negeri Perak, Kelantan dan negeri-negeri yang lain ada di Malaysia ni. Dan juga di negara lain. Itulah maksudnya simbol. Dan dalam Islam sekalipun, Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri pun ada bendera. Nabi sendiri pun ada bendera. Riwayat daripada Ibnu Abbas, kana rayatu Rasulullah SAW sauda wa liwa'uhu abyad. Baginda Nabi ni, dia ada dua simbol. Kan? Nabi ada bendera, Nabi ada panji, dan juga Nabi ada bendera putih, dan satu lagi dia panggil panji hitam. Ada bendera putih dan juga dia ada panji hitam. Baginda Nabi bergerak secara rasmi bersama dengan bendera. Nabi bergerak secara rasmi, urusan-urusan rasmi bersama dengan bendera. Dalam satu riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi yaumi fathu wa liwa'uhu abyad. Dalam peristiwa Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, baginda Nabi membawa liwa'nya, bendera itu warna putih. Riwayat Ibnu Majah. Dan kalau tengok bagaimana yang diulaskan oleh Syekh Sofi Rahman Mubarak Furi, mencatatkan dalam peperangan dalam Islam sekalipun, selepas Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid, meninggal dunia, panji Islam terus diambil. Nampak panji, bendera lah. Panji Islam terus diambil oleh Ja'far bin Abi Talib sampailah tangan kanan beliau kena potong, disambut pula panji itu pula oleh tangan kiri. Tangan kiri pula kena potong, dikepit pula dengan ketiaknya sampailah beliau juga gugur sebagai syahid. Artinya beliau mempertahankan bendera tersebut hinggalah nafas terakhir. Jadi kalau ada orang dia kata, bendera, panji ni semua dunia, Ustaz. Apa dunia-dunia? Ini semua adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya, ia merupakan satu perkara yang menjadi simbol, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi lambang bagi kita, khususnya rakyat Malaysia, bendera kita tu. Jadi, baik itu kita sensitif lah. Kalau bendera Malaysia tu digantung ataupun dipaparkan dalam keadaan terbalik. Kan dulu kan ada bendera Malaysia dipasang terbalik, lepas tu bendera Malaysia ni dibuat macam-macam lah. Maknanya dibuat pemain-pemain ni semua. Lepas tu ada lantai, mana buat, bayanglah lantai pula pergi letak bendera Malaysia dipijak-pijak ni. Saya harap rakan-rakan semua, kita faham akan sejarah, kita faham akan sesuatu yang ada nilai dari sudut kita orang Islam. Orang berilmu ni, dia ada ilmu, dia punya tindakan dia pun nampak dia ni orang berilmu. Kalau orang tak ada ilmu, nampak benar awak ni tak berilmunya, nak komen, nak kutuk dan bermacam-macam lagi. Dan ingat, kalau mungkin ada orang dia kata, alah Ustaz, kalau Ustaz kat bendera melambangkan negeri, melambangkan simbol negara, apa nak negeri-negara sangat. Negara kita yang abadi itu adalah di akhirat sana. Jadi tak payahlah nak cinta sayang sangat pada tanah air ni semua. Pun sekali lagi kita katakan, mana-mana yang berpahaman sedemikian rupa pun sama juga tak faham. Sungguhlah nampak gayanya. Nabi SAW, Nabi mengajarkan pada kita kecintaan terhadap tanah tumpah darah air ini, ataupun kecintaan kepada watan, kecintaan kepada tanah air negara kita, itu adalah daripada ajaran baginda Nabi SAW. Sebagai contoh, baginda Nabi ketika nak keluar daripada kota suci Mekah, Nabi nak keluar daripada Mekah, kan baginda Nabi melihat ke arah Mekah dengan pandangan penuh kesayuan, kesyahduan, kerinduan. Nabi sebut apa?
Nabi kata apa? Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kata Nabi, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak keluarkan aku daripadamu, tak menghalau Nabi, nescaya aku tidak akan tinggal selain daripadamu. Riwayat Imam At-Tirmizi. Nak menunjukkan apa? Kecintaan pada tanah tumpah darah airku. Sayang pada tanah air. Lagi apa lagi? Dan bila Nabi berhijrah pergi ke Madinah pula, terkenalah doa Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyidda. Ya Allah, jadikanlah kami ini cinta pada bumi Madinah seperti mana cintanya kami terhadap Mekah atau lebih lagi. Nak menunjukkan apa? Riwayat Imam Bukhari. Kalau mungkin ada setengah orang dia berpahaman, dia kata apa? Dia kata, oh Nabi pun nampak gaya macam, Nabi pun macam tak tetap pendirian. Oh masa duduk di Mekah, nak keluar pada Mekah, oh cinta sayang rindu Mekah. Tapi bila duduk saja di Madinah, oh cinta sayang Madinah pula dah. Sebagaimana cinta pada Mekah. Ini tak ada pendirian. Kalau sayang pada tanah air sajalah. Salah. Bukan macam tu bang. Dia macam ni. Kita maksud cinta dan kasih pada tanah air itu bermakna, orang tua-tua lu pesan dia kata apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, di mana tempat kau berada, di situlah tempat di mana engkau mencurahkan bakti, mencurahkan kasih dan pengorbanan pada tempat di mana engkau berada. Macam contoh, saya asal negeri Kedah. Saya orang Kedah, tuan-tuan pun tahu, saya cakap dialek saya orang Kedah, tahu. Tetapi saya berhijrah saya duduk di Selangor. Saya duduk di Selangor, kahwin orang Selangor, anak pun lahir Selangor, kan? Dan bila dengar khutbah dibacakan ataupun mendengar khutbah Jumaat, bila khutbah Jumaat tu doakan kesejahteraan Sultan Selangor, rakyat Selangor. Jadi saya selaku orang yang lahir Kedah ni, nak kena amin tak untuk rakyat Selangor? Kenalah amin. Macam itulah maksudnya. Nampak? Cinta kasih pada tempat kita lahir, ya. Cinta dan kasih pada tempat kita sedang berada pun, ya. Itulah maksudnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kalau kita ada sifat dan semangat seumpama ini, barulah kita jadi seorang Muslim yang bukan sekadar kuat pegangan agama, juga tinggi tahap kecintaan pada tanah air ataupun sifat apa dia panggil? Patriotisme. Patriotiknya itu, walau duduk di tanah mana sekalipun, negara mana sekalipun. Tapi ialah mungkin barangkali untuk anak-anak zaman TikTok, zaman tekan beg kuning, add to cart ni semua, zaman subscriber, zaman apa ni kan, sekadar nak kongsi kalau ini bendera Malaysia jalur gemilang untuk pengetahuan semua. Dia ada lambang-lambang yang ada falsafah, ada kisah di sebaliknya, ataupun ada maksud di sebaliknya. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Lepas tu pula ada bintang tu kan, bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Dan pula ni anak bulan. Anak bulan ni, yang bendera tu tak ada anak bulan tu kan. Ni nak beritahu. Anak bulan itu membawa maksud Islam adalah sebagai agama rasmi negara. Islam adalah agama rasmi negara. Itu. Jadi tak tahulah disengajakan ke tak sengaja ke apa, technical issue ke apa. Memang benda ini tak wajar dan sangat tak patut berlaku. Kan? Jadi oleh kerana itu, ini sebagai satu ingatan kita bersama. Ia bukan soal kalau cerita pasal bendera, ini dunia, tak ada. Ini adalah perkara yang telah lama diajar dalam agama kita dan dalam sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan dapat banyak iktibar pada perkongsian saya pada pagi yang berbahagia ini. Moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.